cuaca hari ni memang cantik. Jadi kita bawalah abang dengan adik bermain kat taman untuk keluarkan peluh sikit. Seronok tengok adik dengan abang lari sana, lari sini, panjat sana, panjat sini. Sekali-sekala ada aktiviti macam ni memang baguslah untuk kuatkan ketahanan badan. Bukan apa, kalau asyik main game je, duduk rumah tengok TV je pun tak elok juga. Jadi sekali-sekala dalam seminggu tu memang kena bawa adik dan abang bermain di taman. Dah selesai tu, kita singgah 7-Eleven kejap. Bukan apa, sebab 7-Eleven ni saya suka sangat pergi sebab dia ada macam-macam barang kat sini. Antaranya kita ada mainan, komik, codikat dan snacking jajan. Dekat depan ni ada komik dan juga kita ada Monster Galaxy Card pack Cyclone Fury. Saja tengok-tengok mana letak ada pack AR kat belakang ni. Dan selalunya kalau saya singgah 7-Eleven, confirm saya akan beli beberapa pack Choki. Hari ni kita ada preset Choco Milk dan Choco Bliss. Jadi kita nak beli 1, 2, 3 pack lah. Kita beli 3 pack untuk video hari ni dengan harapan mana tahu dapat kad yang manis-manis. Jadi kita belilah 3 pack. Jadi ini adalah 3 pack yang berjaya kita dapatkan di 7-Eleven tadi. Untuk pack pertama, saya ada chocolate paste. Bobo Boy, kuasa di tanganmu. Jom tengok kad apa yang kita dapat. Untuk kad pertama kita pada video kali ini, kita dapat ini dia, Bobo Boy Blaze. Serangan pertama kad lawan terkena pada diri sendiri. Wah, ini adalah efek yang sangat bagus ni. Okey, seterusnya kita akan beralih ke kad yang kedua pula, paket yang kedua. Okey, kad kedua kita hadir dengan ini dia, kita dapat Tumbosaurus Rex. Efeknya gantikan kad di zon aktif pihak lawan dengan satu kad dari deck kalah secara rawak. Dia randomly tukar kad di zon aktif pihak lawan, tapi kad di zon kalah saja. Dan untuk pack ketiga Choco Milk juga, kad apa yang kita dapat? Kad terakhir hadir dengan kad sokongan Armor Bot. Efek dia adalah tambah HP sebanyak 100. Sekarang mari kita cuba tengok macam mana kita nak mainkan kad ini di arena Galaxy Card. Okey, apabila Bobo Blaze menentang Tumbosaurus Rex, dia punya efek Bobo Blaze ni hanya berkesan kalau dah mula osom. Tapi disebabkan efek yang ada pada Tumbosaurus Rex, jadi kita perlu tukarlah kad Bobo Blaze ni dengan kad yang ada di zon kalah. Jadi kita tak ada zon kalah kat sini. Jadi saya ambillah contoh dari deck. Kita gantikan kad Bobo Blaze ni dengan kad Kuali. Jadi Blaze ni akan masuk di zon kalah dan Kuali akan menggantikan Bobo Blaze. Barulah kita awesome di antara satu sama lain. Untuk senario kedua pula, apabila Blaze menentang Kuali. Kita bayangkan Blaze menentang Kuali, barulah kita boleh guna efek yang ada pada Bobo Blaze, iaitu serangan pertama kad lawan terkena pada diri sendiri. Jadi kalau Kuali menang awesome, jadi serangan 40 tu akan terkena pada Kuali balik. Tetapi Kuali boleh gunakan kad sokongan HP tambah 100 ketika awesome yang kedua. Terbaik.